Mari Gaso. Aku sekarang berada di tempat makan Subang Bistari. Jaga diri. Ni ada tempat makan malam yang agak sempoi . Tadi Mari Gaso tu makanan Melayu, manakala Lestari Maju tu biasalah. Asal nama banyak maju je tu. Mamak food lah. Okey, di sini juga ada big screen. Nampak tu big screen. So kalau ada bola ke apa benda ke, ini memang jadi tumpuan lah tempat ni. Siapa yang berdekatan dengan Sungai Buloh, Kota Damansara, ini tempat dia. Kalau nak makan, kalau korang tak tahu nak pergi makan mana-mana, datang sini. Subang Bistari. Ni otak-otak. Otak-otak dan sata. Manakala bini aku makan ni, Shawarma daging. Shawarma daging. Aku biasalah old school, makan cakotiao. Udang dia besar, babe. Ada 3 ekor. 3 ekor. Besar-besar. Inilah cakotiao. Sani cakotiao. Memang berbaloi. Jadi kalau tepung tak boleh makan. Mana maunya. Tengok aja. Amah dia kita ke sana. Mari bertandang ke rumah Pak Jusuf. Hadir bersama dengan Pak Habib. Biasa aku makan sebelum pukul 7. Hari ni aku makan dah terlajak, babe.